Usaha beberapa pasukan khususnya kelab di Lembah Klang bagi mendapatkan hikmat Ibrahim Manusi berdepan syarat ketat. Tonggak tengah Sri Pahang itu mengharungi musim yang cemerlang sehingga menjadi nadi utama skuad Tok Gajah dan berhasil membantu pasukan bergelar naib juara Piala Malaysia. Hasil prestasi memukau itu, Ibrahim ketika ini menjadi buruan banyak pasukan dengan kelab dari Lembah Klang dilaporkan makin hampir bagi mendapatkan hikmat pemain berusia 23 tahun ini. Walau bagaimanapun, wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam mendedahkan kelab Lembah Klang ini boleh merekrut Ibrahim dengan syarat perlu menunggu keputusan status Sri Pahang musim depan. Ini kerana Ibrahim atau lebih mesra disapa Baim masih terikat kontrak bersama Sri Pahang dan bakal berakhir pada hujung tahun 2027 sebelum pemain ini akan bergelar ejen bebas. Pengendali kelahiran Australia, Matt Ross memberikan pujian menggunung terhadap kualiti yang dimiliki oleh Harimau Malaya. Aksi pertama kumpulan F, kelayakan Piala Asia 2027 menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi Nepal dengan keputusan 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Jurulatih muda Nepal itu cuba untuk mengganggu percaturan rakan senegara, Peter Klamovski namun akur dengan kekalahan di tempat lawan. Kita bergelut pada babak pertama kerana pemain wing BKS Malaysia memberikan kita masalah. Oleh kerana itu, kami mengubah formasi kepada 5 pertahanan. Kita cuba untuk memaksa Malaysia beraksi lebih ke bahagian sisi padang dan menghalang pemain tengah daripada mendapatkan bola, ujarnya. Ross mengakui bahawa Malaysia merupakan pasukan yang lebih baik dengan kualiti pemain individu yang cukup luar biasa. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Malaysia atas kemenangan ini. Secara jelasnya, Malaysia, adalah pasukan yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Pasukan Melaka FC dilaporkan bakal diperkuat pemain pinjaman dari Johor Darul Tazim, JDT. Ketika ini, skuad Melaka dikatakan sedang rancak melakukan persiapan untuk tampil di pentas Liga Super Malaysia setelah muncul selaku juara Liga A1 Semi-Pro pada musim yang lalu. Menurut laporan Stadium Astro, Datuk Noor Azmi Ahmad selaku pemilik Melaka FC berkata senarai penuh pemain skuad Sang Kancil akan dimuktamadkan pada hujung Mei ini. Daripada laporan tersebut juga, beberapa pemain pinjaman daripada JDT akan tersenarai untuk memperkuat Melaka di samping mengekalkan 12 tonggak utama pada musim lalu. Menurutnya senarai penuh pemain kelab tersebut itu nanti akan turut membabitkan beberapa pemain pinjaman daripada JD selain 12 pemain yang sedia ada ketika ini, lapor Stadium Astro. Walau bagaimanapun, identiti pemain-pemain dari JDT itu tidak didedahkan tatkala juara Liga Super 11 kali tersebut dalam perancangan untuk melakukan rombakan menjelang musim baharu nanti.